Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Video kali ni kita nak review sikit pasal kamera digital depan kita ni. Kamera ni dulu beli kat TikTok. Baru-baru ni je, baru berkesempatan nak godek-godek dia. Dia punya kotak ni pun dah nampak menarik kan? Bahagian tepi ni ada pilihan warna dia. Ada 3 warna pilihan. Dan yang kita punya ni warna yang kiri tu. Warna hijau apa entah. Bahagian tepi ni dia tulis beberapa features dia. Kat bawah kotak pula ada tulis peringatan. Korang bacalah sendiri. Okey, sekarang kita buka kotak ni. Wah, kita dah nampak kamera dia. Apa ni dia tulis? Korang pause lah video ni kalau nak baca ya. Ada tali ni je. Kita keluarkan kamera. Boleh tahan sedap jugalah pegang dia. Bahagian tepi kamera ni ada port USB Type-C untuk cas kamera ni. Lagi satu tu port SD card. Ini bahagian skrin dia. Ada kamera selfie sekali nampaknya. Bawah dia ada tapak untuk pasang tripod atau sebagainya. Bahagian atas ada butang on/off dan butang shutter. Kita cuba tengok bawah ni pula. Ada apa je lagi? Oh, ada buku manual. Kalau ikut buku ni ada dapat data kabel. Mungkin dah dikeluarkan sebelum ni kot. Ni kita tengok buku manual ni sepintas lalu je lah ya. Okeylah, kita godek kamera ni pula. Tekan dan tahan butang on-off dia. Tu dia dah hidup. Ada welcome logo. Ada lambang mode kamera bahagian atas hujung kiri skrin. Tekan menu untuk mode kamera atau video. Butang T ni untuk zoom in. Butang W untuk zoom out. Yang atas ni untuk mode selfie. Tekan lagi sekali, kamera biasa balik. Cuba tangkap gambar, tengok hasil dia. Ni gambar dalam galeri.
Kita tengok setting yang ada pada kamera ni. Ni untuk video punya setting. Ni semua setting dari kilang. Belum ubah apa-apa lagi. Okey, jom kita cuba kamera ni. Ini beberapa hasil gambar dari kamera ni dengan setting sedia ada. Untuk video pula kita upload asing tanpa edit apa-apa. Kita upload original file dan original setting. Sebab kat kamera ni dia tulis 4K, kita nak tengok hasilnya supaya korang boleh nilai sendiri.